Abang ni datang booking 9 pagi untuk ambil package top set bernilai RM370. Sebelum tu, jom kita dengar bunyi enjin dia dulu selepas start. Seperti yang korang perasan dalam video, motor ni timing dia tinggi sendiri tanpa kita pulas throttle. Kita pula terpaksa tutup throttle supaya timing dia tak tinggi. Tapi bila kita lepas je throttle, dia naik balik dengan sendiri. Selepas dengar penjelasan daripada owner pun dah mengadu masalah dia kedebu-kedebi sekian-sekian. Jom kita start buka belah top set dia. Korang kena tengok video ni sampai habis sebab aku akan rungkaikan apa yang kita jumpa dalam top set dia. Jalan cerita ni boleh jadikan pengajaran untuk korang di luar sana. Kita mulakan dengan buka cover set kiri dan kanan, keluarkan coolant, tadah semua coolant, buka radiator dan cabutkan segala soket ataupun hose ataupun klip yang terpasang. Bila dah buka semua, kita mulakan dengan buka belah head dulu. Buka skru 4 tiang head ni, maka bolehlah kita cabut bahagian head dan juga bahagian blok. Dalam kes motor abang ni, satu skru tiang head dia melekat mat, sehingga tak boleh pisahkan antara head dan juga blok. Korang tengoklah sendiri ke main susah kita nak cabutkan, pisahkan antara dua tu. Antara head dan juga blok, korang boleh tengok lapisan gam gasket tersebut yang aku bulatkan. Sungguh melimpah ruah ya gam gasket dia. Aku diberitahu oleh owner ni tak tahu keadaan dalam enjin dia macam mana sebab ini adalah motor yang anak dia pakai. Kita dah pun berjaya bukakan antara head dan juga blok. Alhamdulillah. Jom kita mulakan kerja-kerja diagnose dan mencari punca apa sebenarnya terjadi dalam enjin abang ni. Rupanya yang tersekat tadi disebabkan oleh kaki tensioner yang melekat dekat skru tiang head. Nanti dekat hujung video aku akan tunjukkan kenapa aku cakap melekat dekat tensioner. Kita sambung diagnose dulu apa yang kita jumpa. Ini adalah keadaan cala di bahagian blok bahagian bawah. Ini pula bahagian atas blok. Bila kita tengok piston, rupanya piston adalah piston dome, bukan piston original flat standard original. Jadi kita boleh tahulah anak kepada abang ni dah buat pun piston dome iaitu spek PCO. Oh, main tipu Kita sambung buka belah-belah cam. Dah nama pun spek PCO, camshaft pun mesti dah tukar lain. Camshaft yang abang ni pakai adalah camshaft daripada ESR 1. Sebentar lagi kita cabut camshaft, kita akan cek dulu batang valve dia. Ini adalah keadaan camshaft dia. Alhamdulillah permukaan camshaft ni tak ada makan, jadi boleh pakai balik untuk kemudian ataupun dijualkan balik. Blok yang dipakai adalah blok FZ kod 1PA. Tapi yang kita pelik, kenapa tensionernya bulat seperti Y15 punya model. Aku bukakan, aku tunjukkan. Tengok tu, tapak blok dan juga tapak tensioner adalah dua benda yang berbeza. Skru belah bawah memang ngam boleh turun masuk, manakala skru belah atasnya sengit. Benda ni memang boleh ikat, tapi diikat secara paksa yang membuatkan skru tu sengit. Bila sengit, maka rosaklah skru trip untuk tensioner belah atas. Batang valve belah intake yang kita tengok